Benarkah ketan nipah haram dimakan oleh orang Islam? Kerana ketan nipah itu istilah tengah orang hidup di dua alam, iaitu sungai dan darat. Tolong huraikan. Dia tak kira atas nama ketan nipah, ketan nyor ke ketan apa, tak kira. Binatang yang hidup gagah pada dua alam, pendapat yang muktamad di sejumlah ulama, dikira dua alam tak boleh makan. Contohnya anjing laut. Atas darat segar boleh ada, boleh tidur, boleh main kera atas darat. Masuk dalam sungai, dalam laut pula boleh menyelam, boleh kejar ikan, mana sempurna. Jadi kalau ketan nipah ni dia boleh hebat di atas darat, seperti mana dia boleh main dalam air, ketan nipah tu tak boleh makan. Kalau ketan nipah tu dia kakau dalam air, naik atas darat boleh, tapi tak boleh lama-lama lah. Boleh lah sekejap-sekejap, 15 minit, 10 minit masuk balik dalam air, ketan nipah tu boleh makan. Faham? Jadi dalam kitab ada dua hukum. Orang pelik. Dalam kitab Fatwa Fatoniyah mengatakan ketan nipah tak boleh makan. Dalam kitab Fatwa Ibnu Hajar mengatakan boleh makan. Rupanya ketan nipah lain-lain. Ketan nipah hak kata Ibnu Hajar kata boleh makan ni ketan nipah hak di negeri India dengan Pakistan. Tak, ketan nipah di Nung dia main birai air saja. Lepas tu masuk dalam air. Main birai masuk dalam air. Ketan nipah hak kat kita ni bukan main birai saja. Siap naik atas jalan, pergi beli pasal minggu, nyetah jalan molek-molek ada. Tu kira tak boleh makan. Dah kalau kita rasa ragu Nabi jawab lama dah. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau kita ragu tentang masalah ni, tak usah makan Ambil benda yang yakin. Banyak lagi ketan lauk sedap-sedap. Ketan merah, ketan kuning, ketan bintang, ketan biru tu tak salah. Ketan lain lah. Boleh makan belaka. Hak tu kan sedap. Tak ada diragukan langsung. Dia gitu.